Kodi, mana-mana pun jadi. Kali ni pakcik dah pun naikkan. Baru 4 minit dia dah naik bahagian bingkai dia. Bingkai macam ni kita naikkan. Dan dia memang nampak kukuh, nampak. Dan sebabkan kat pasir, pakcik nak ni lah sikit. Lawa, tak nak lah pasir-pasir macam ni kan. Jadi kalau korang tengok persekitaran dia, dia boleh buka dua. Dan bahagian ni kita boleh buka juga. Ada zip. Tapi pakcik tak nak buka takut masuk pasir. Ground sheet pakcik letak last sekali. So sekarang ni ada bahagian atas ni untuk dia punya bagi nampak cahaya lah. Dan kat sini dia punya ni, dia punya pump. So kita boleh off lah. Kita boleh off. Alright. Okey dah. So kita nak masuk dalam sekejap lagi. Kita nak tengok macam mana. Apa-apa pun kita tarik dulu benda tu. Dan pastikan kita punya tu boleh charge. Alright. Pakcik Kodi, mana-mana pun jadi. So ni dah buka.